Hari ini saya nak kongsikan rahsia untuk ibu ayah ada berkeping-keping dinar emas untuk anak tersayang. Hari ini hari ke-17 dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ini saya akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ini saya berada di Putrajaya. Seperti biasa, saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Ibu ayah tahu tak, bila kita kumpul 4.25 gram emas, sebenarnya sudah cukup 1 dinar emas. Dengan harga emas hari ini sekitar 751 gram, 1 dinar emas nilainya dah sekitar RM3,000. Bayangkan kalau setiap kali raya kita simpan sedikit emas untuk anak, sikit demi sikit sampai masa cukup 1 dinar pertama mereka. Bila ibu ayah amalkan menabung emas untuk anak secara konsisten setiap kali hari raya, anak-anak kita dah boleh kumpul beberapa keping emas sepanjang mereka membesar. Untuk adakan lebih banyak dinar emas anak, ibu ayah boleh teruskan menabung sepanjang tahun setiap kali ada bajet 100 dengan gunakan GAP Junior Public Gold anak-anak. Memang mudah. Sampai masa bila mereka perlukan duit untuk belajar atau mulakan kehidupan, emas itu akan jadi simpanan yang sangat-sangat bernilai untuk mereka. Jadi jom ibu ayah mulai raya tahun ni simpan emas untuk anak-anak tersayang.